Okey Hamidun. Sabar Hamidun. Kau macam mana kau? Abang baru dah gerak dulu. Bismillah dulu le. Tidak-tidaknya pun. Sabar. Ya. Okey nak masuk 3 penjuru. Abang cuba kawal kau. Abang cuba lepaskan perlahan-lahan lah sebab abang nak biar kau bawa sendiri. Orang cakap takkan nak ada abang aja sampai test. Habis tu takkan abang nak terus kerja dengan kau. Macam gitu. Okey teruskan perjalanan aku masuk. Masuk. Okey. Jangan laju sangat. Midun. Midun. Jap. Aduh, hai kaki aku ni tadi macam ada sengal-sengal dia pergi ikut kereta kau. Laju gitu je pergi dia. Pusing balik, riba balik. Riba balik. Midun. Tegak kat sini. Okey dah Midun. Kalau kau ada masuk hutan ke apa, kalau nampak pintu bunian, masuk je Midun. Senang abang pun dah habis aja. Okey dah, tunggu masuk. Tunggu masuk tegak lah, jangan laju sangat. Lepaskan perlahan-lahan, lembut-lembut. Ambil kanan sikit steering tu. Ambil kanan sikit. Abang last pengetas desa 2007, kau tahu tak? Dah. Ke kiri lah, ke kiri. Dia dah pasal masuk sini. Jalan depan tu. Jalan lagi. Lagi tegakkan steering tu. Steering tu tegak. Ya. Depan lagi. Ni paraskan bahu kau lebih kurang. Okey dah ngam. Ya Allah ya Tuhan. Hai. Baru-baru dia tidur ngigau tak? Aku risau kau belum bangun tidur lah. Pusing kanan sampai habis. Dia tahankan steering tu sampai habis. Orang cakap biar le molek, orang perhatikan. Jangan AR. Jarang auto siap boleh rem minyak. Dah rem minyak pula. Reverse balik semula. Reverse. Betul-betul. Jangan pusing steering. Abang tak suruh jangan buat. Tahan steering tu. Aku kalau letak gam aku siap paku tu. Dah. Abang kan dah siap paku, tak bergerak tangan kau kat situ je. Dah le. Depan sikit D. Depan sikit bagi dia tegak sikit lah. Dah. Jangan laju-laju dia, abang hilang dia kan. Bawah kereta je kan. Okey dah. Sabar. Jangan pergi mana-mana. Aku nak masuk dalam kereta. Apa sikit habis dulu. Lepas ni. Okey. Aduh, tinggal abang dah macam dah ikut kereta kau dah. D. Okey, jalan perlahan-lahan. Ya. Hamidun. Dah break Midun.